أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب تميم بالخير. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu marilah sama-sama kita panjat syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dapat sama-sama lagi kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini, dan dapat juga sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu tajwid pada juzuk yang ke-30. Dan insya-Allah malam ini sambungan kita pada surah Al-Alaq, di suratul Alaq. Dan tajwid baru bermula ayat yang pertama malam ini insya-Allah. Sebelum kita mulakan pengajian tajwid, marilah sama-sama kita talaqi. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran masing-masing suratul Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية.
كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan terus kepada tajuk ayat pertama. Apa dalam tafsir ni dia ada sedikit asbabun nuzul. Insya-Allah kita akan sebut semula. Malam ni kita nak pergi kepada tajwid. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat pertama suratul Alaq. Baik, yang pertama sekali apabila kita tengok pada surah Al-Alaq ni, pertama huruf hamzah yang ada kalimah iqra tu adalah tidak terdapatnya baris. Ni. Kalau kita tengok pada hamzah wasal tu dia tidak ada baris. Kenapa kita baca dengan baris bawah? Sebab apa kita tidak baca dengan baris atas ataupun kita tidak baca dengan baris depan? Sebahagian daripada kita ada yang tahu, ada yang ingat, ada yang lupa, ada yang tak perasan. Ni. Sebab apa kita mula dengan iqra? Kalau orang ngaji bahasa Arab garanti tahu dah. Kalau kita orang yang tak ngaji mana bahasa Arab ni. Kalau kita ngaji bahasa Kelantan ni. Bahasa Arab kita tak tahu. Apabila kita tak tahu bahasa Arab ni, dia jadi fi'il gapo, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'lul amr ke, perintah ke ataupun sebagainya. Tapi apabila kita tengok hamzah wasal ni, selepas dia tidak ada huruf lam. Maksudnya tidak berlaku kepada isim. Tu kena ingat kaedah. Kalau selepas hamzah wasal, alif kita panggil alif tu. Cacai ke alif gitu alif, tapi sebenarnya dipanggil nama dia hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ni selepas dia ada lam, maka dia kategori isim. Apabila dia isim, automatik mesti baca baris atas. Kalau ada lam. Tapi sini kalimah iqra selepas hamzah wasal ada huruf qaf. Iqra. Okey. Kita nak mula baca dia baris dia tak mana, memanglah tak ada orang baca aqra, tak ada orang baca uqra. Memang kita tak pernah dengar pun. Baca baris bawah. Ada kaedah pada dia. Kaedah yang disebut berkaitan yang kita nak kenal sama ada baris bawah ataupun baris depan, maka kita kena tengok huruf yang ketiga. Ada orang dia tukar. Apabila jumpa dengan ada alif lam, dia tengok huruf ketiga juga. Kalau tengok huruf ketiga juga, jadi tewing baris belum tu. Jadi salah. Huruf ketiga ni bagi kita orang awam boleh jadi tak berapa nak tahu sangat tentang kaedah bahasa Arab. Tak ada lam selepas hamzah wasal, baru tengok huruf ketiga. Kalau ada lam selepas hamzah wasal, tak perlu tengok huruf ketiga, automatik dia baca baris atas. Allazi, allati, al-mulk, alhamdu, al-yawm, semua baca baris atas belakang apabila ada lam. Kecuali kalimah yang nampak seumpama seperti ismu, iaitu iltaqa. Ada fi'lul madhi. Iltaqa. Tak baca altaqa tu sebutlah. Hak lain tak. Tu tak apalah, kita tahu jari jumpa dia bahkan dia tu tidak berada di awal ayat, dia duduk di pertengahan ayat. Mungkin tak kita kata tak pernah baca pun dia tu. Daripada kaedah kita ni, iqra mesti dibaca baris bawah. Tuan-tuan perasan duk dalam surah Fatihah, ihdina. Mana ada baris situ? Semua orang baca ihdina belaka. Tak ada baca ahdina, tak ada orang baca uhdina. Sebab huruf da tu baris bawah. Ni formula kita kena pegang. Jumpa mana-mana dalam Quran, apabila berlaku hamzah wasal, tidak ada huruf lam, mesti tengok huruf ketiga. Okey, huruf ketiga lagu mana? Dia akan ada 3 keadaan lah. Kalau huruf ketiga ni baris atas, maka kita baca baris mana? Contohnya ada surah Yasin kan. Islauhal yawma bima. Islau, huruf lam tu baris atas, huruf hamzah wasal, huruf sa
huruf lam. Lam tu bagi atas. Orang kita baca aslauha dak. Islauha. Mana kaedah ni apabila huruf ketiga bagi atas mesti kena baca bagi bawah. Hak nisa hak peling. Maksud peling kan silai. Bagi atas, bagi bawah. Hak lain dia ikut. Kalau bagi bawah, bagi bawah. Kalau bagi depan, bagi depan. Udkhuluha bisalam. Khu tu bagi depan, bagi udkhulu. Ni. Kemudian contoh pada kalimah lain, ittaqullah. Kita duk dengar hari Jumaat semua tu email tersebut ittaqullah. Orang yang tak pecah ataupun tak kemah molek huruf harakat yang ada pada kalimah ittaqu tu, dia kata huruf qaf tu huruf ketiga. I huruf hamzah wasal, ta ittaqu, ku tu bagi depan. Tapi kita tak pernah dengar khatib baca uttuquan ni. Uttuquan. Ittaqu uttaquan. Uttaqu. Tak ada, tak ada jumpa. Sebab apa dia tak ikut huruf ketiga? Kalau kita belajar kata huruf ketiga tu huruf qaf. Sebenarnya kita kena ingat, dia bukan huruf qaf, huruf ketiga dia huruf ta. Sebab itta dia asal hamzah wasal ta. Huruf dua kali ta tu dia takut jadi sa, ada tasydid. Maka ta yang ketiga tu bagi atas. Sebab tu dibaca bagi bawah. Jangan salah faham. Jumpa dalam kalimah Quran, kita kena tengok betul. Kena cek molek, baru kita boleh kenal. Ataupun kita baca kalimah itu ni. Apa kita baca utu ni. Itu dia hamzah wasal, lepas tu kita mula sekali hamzah wasal, kemudian ya, kemudian huruf ta bagi depan. Baru kita baca utu. Dia baca itu ni. Hak tu dia kaedah lain, bukan huruf ketiga tu. Sebab ia iltiqa sakit, ia bertemu dengan iltiqa ni hamzatain. Mana bertemu dua hamzah. Hamzah wasal dengan hamzah qata', maka dia kena hazaf satu hamzah qata' mengikut rumuh ke apa dia nak berubah tukar tu. Jadi rumuh ya, sekiranya resam dia tu ya, kalau resam dia waw, maka dia jadi huruf waw. Contoh utumina. Sebab resam dia tu waw, maka dia jadi huruf waw. Asalnya allazi tumina, tapi dia baca utumina. Boleh deh. Maka bacaan kita sini iqra. Kita baca dengan hamzah bagi bawah disebabkan huruf ra tu bagi atas. Kalau orang ngaji bahasa Arab dia panggil fi'lul amr. Perintah. Iqra. Idrib. Bukulah. Ni bacalah. Dia suruh. Perintah ni ihdina, perintah juga tu. Dia tunjukkanlah kami ya Allah. Maknanya kita minta. Ni minta dengan Allah Taala. Sama iqra ni fi'lul amr. Jadi iqra yang paling payah orang kita nak baca sini adalah qalqalah yang ada pada huruf qaf. Ada baca iqra illa. Ia berat. Qalqalah ada situ dia baca dalam keadaan qalqalah surah. Iqa. Ada baca iqra. Itu jadi qa bagi atas tu dia. Iqra. Dia kena berat sikit lah supaya tidak jadi qaf tu jadi bagi atas. Iqra. Tu jadi bagi atas. Iqra. Baru dia mati. Qalqalah yang ada pada qaf. Okey, jelas ni. Hamzah wasal, kalau tuan-tuan tadarus ke, baca Quran sendiri ke, tengok syarat tadi. Kita letak tadi, kalau huruf ketiga bagi atas, baca bagi bawah. Kalau huruf ketiga bagi depan, baca bagi depan. Huruf ketiga bagi bawah, baca bagi bawah. Tak ni nak petikkan, ada formula dia dah. Tak ni kata, warna jadi tebing atas bagi bawah, dah. Formula dia gitu dah. Kaedah dia asal memang gitu dah. Kita kena guna sipit tu lah. Baik, kemudian qalqalah yang ada pada qaf ni dipanggil qalqalah surah. Tetapi qalqalah ni dia ada berapa huruf? Dia ada 5 dia. Qutubu jaddin. Jadi ada 5 qutubu jaddin. Ada 5 ni qaf dengan ta sahaja dia ni lantunnya dia hampir ke fathah. Tapi huruf ba, jim, dal dia condong ke depan bunyi dia tu. Ab, aj, ad. Kita baca ajja dah. Tapi qaf yang ta aqa. Dia lantunnya itu berbezalah. Dua lah.
Lah ni pecahan dia kepada qalqalah ni terbahagi pada dua lah. Dia amu boleh letak qaf dengan ta, dia bunyi seakan sama, jim da dengan ba dia bunyi hampir sama ketiga-tiga tadi. Ni kalau kita nak baca qalqalah. Baik, kemudian iqra bismi. Ni iqra sama hamzah. Hamzah yang ada selepas daripada ra. Huruf hamzah ni dia pelik sikit, dia ada sifat syiddah. Tapi dia tak ada sifat qalqalah. Syiddah ni apa huruf syiddah? Huruf syiddah. Tak ajid qatin bakat. Ni ajid huruf hamzah, huruf jim, huruf dah. Qatin huruf qaf, huruf ta. Qatin bakat ba kaf ta. Ada 8 ni huruf syiddah. Ajid qatin bakat. Ada 8 huruf syiddah ni. Kalau kita tengok ajid huruf jim ada qalqalah. Ajid huruf da ada qalqalah. Huruf qaf qatin, huruf qaf ada, huruf ta ada, huruf ba ada, kaf dengan ta tak ada. Tapi kaf dengan ta ni walaupun tak ada untuk qalqalah, dia ada sifat apa dia? Sifat hamas. Hamzah tak ada. Hamzah betul-betul kita kena mati atas huruf hamzah ni tanpa ada hamas, tanpa ada qalqal. Huruf lain tak apa, dia berat pun tapi lantunnya dia keluar. Iqa aja tapi hamzah ada. Iqra. Sebab itulah dalam kaedah ilmu qiraat antara banyak perubahan yang berlakunya adalah pada huruf hamzah. Sebab huruf hamzah ni antara huruf berat kalau kita nak baca dia. Itu contoh, hang bagi contoh dia. Anzartahum. Atau ada qiraat baca anzartahum. Tasih ada qiraat baca anzartahum. Ada baca anzartahum. Dia huruf hamzah ni dia berat. Duduk sekali sudah. Dua-dua duduk dekat-dekat, dia akan jadi tasheeh ko, hazaf ko, ibda ko, dia akan jadi macam-macam. Contoh yang lain, jaa amruna. Ada qiraat baca jaa amruna. Jaa amruna. Itu qiraat Warsh. Mana ada hamzah ni antara huruf yang berat dalam sebutan kita. Bahkan orang kita sendiri pun berat. Orang kita sendiri pun kadang-kadang tersalah jadi tasheeh. Mana yang biasa berlaku tasheeh? Mula sebut sini contoh wa idza dibaca wa idza qila lahum wa idza, kita baca wa idza ya berat jadi leweh. Wa idza ulaika ala iyyaka na'budu wa iyya gitu je. Tu dia jadi tasheeh. Wa iyya baru betul. Mana huruf hamzah ni kita kena hati-hati dalam sebutan lah supaya tidak tersalah. Dan kesalahan yang disebut tadi tu, apabila orang jadi seakan tasheeh, dia termasuk lagi lahnu khafi ko jadi. Khafi dah tuan. Kalau kita jadi makmum tu imam baca leweh tetap sah lagi. Allahu akbar. Allah sah lagi tu. Sebabnya ada lagi hamzah. Allah sepatutnya jelasnya Allah dibaca Allah boleh lagi jadi tim. Sah lagi. Hak tu alihnya Allahu akbar. Tu huruf ain lah. Hak tu tak alih, hak tu boleh husung untuk belakang tu kau lain. Tidak. Pasal dia patah jadi patah dah. Masa amu je kena bekilah. Kena tegur, kena royak. Sebab kesalahan besar seorang imam ni dia boleh menyebabkan batal betul. Tu takut nak jadi imam sebenar. Nak jadi imam ni orang gerung, takutnya salah. Salah menyebabkan rosak dan batal lah. Tu nak kepada sama-sama kita belajarlah. Termasuk di gambar serupa dia. Baik. Iqra bismi. Iqra. Kita ra dengan hamzah. Maknanya bunyi dia tu bunyi jelas, bunyi hamzah. Jangan iqra. Tu rai. Iqra bismi. Tu bunyi bagi hamzah.
Baik, kemudian bismi. Bismi. Huruf sin kalau kita baca dengan dekat dengan makhraj shin dia akan jadi bishmi. Bish itu salah. Bismi. Kena tekan betul di makhraj dia. Bismillah, bismillah. Contoh, bismi rabbik. Tak boleh baca bismi rabbik. Bunyi mudah. Amu jumpa dah orang baca dengan bish. Perkataan pertama dari surah Fatihah, seorang guru Quran juga, dia mengajar. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Hak seorang lagi bukan guru Quran, orang biasa, tapi kalimah ni tak boleh baca. Huruf sin tempat lain comel, kalimah ni tak boleh baca. Amu jumpa dia baca dari surah Nisa. Nisa dibaca Nisha, Nisha, Nisa dibaca Nisha. Pak sudah Nisha. Tak tahu lidah dia tak ada sebut. Tak nak sebut ni orang Tino kalau tak tahulah. Nisa. Jadi huruf shin sebut tadi dia. Ada setengah di kalangan kita ni tempat lain comel. Masuk pada satu-satu kalimah tertentu tak boleh nak sebut. Ada juga pesen ni. Kalimah lain yang pernah jumpa orang talaqi ni, kalimah afwahihim dibaca afwaihim. Patutnya hihim, huruf ha dua-dua. Tak boleh sebut maksudah juga. Siapa habis Quran 30 juz. Afwaihim kita sudah baca afwahihim. Tak boleh pasudah. Ini muslimah orang talaqi. Maknanya ada setengah kalimah tu kita kena ambil berah. Supaya sebutan kita ni, bacaan kita ni jadi betul. Sama juga pada bismi. Ni bismi, huruf sin. Gapo dia yang keluar pada bunyi kita sebut ni bis. Sifat gapo tu? Pertama sifat safir. Yang kedua sifat hamas ataupun mahmusa. Dua ni yogi sekali. Kalau tuan-tuan dengar dia sebut sin kan, bis. Okey, pertama dia akan keluar bunyi desirai, kita dengar. Desirai tu gapo dia panggil? Safir. Kemudian sekali yang desirai tu automatik dia keluar sekali dengan nafas. Dia tak akan desirai saja nafas tak keluar. Jadi nafas tu apa dia? Sifat hamas. Okey, desirai dengan nafas keluar tadi, adakah bunyi tebal nipis kata? Tebal ke nipis? Bis tak kan nipis. Nipis tu sifat apa? Istifal. Sifat apa nipis? Infitah. Berada di mana dia sini dalam bis dalam. Maka dia sifat ismat. Dia semua duduk belakang dah. Lepas tu pergerakan bis gerak suara tadi dia panggil sifat apa tu? Sifat rakhawah. Kenana sifat ada belakang sini. Kenana sifat. Kau orang duk tanya, "Ustaz, lagu mana kita baca ni nak tahu sifat tu ada ke tak ada?" Kau kita baca tak ada belakang dah. Kecuali memang kita tak tahulah. Ni kalau orang baca bis, ada belakang ada safi ada. Sifat hamas ada. Sifat rakhawah ada. Sifat istifa ada. Sifat infitah ada. Sifat isma' ada. Kemudian lagi sifat safi. Ini semua sifat safi. Dia ada semua ni sifat. Hak 7 sifat ni bagi ra sahaja. Ni. Maknanya huruf sin jelas kita sebut sini bis, Kalau baca bish salah sebab tu tafashi. Kalau baca bith huruf tha dia tu tak ada sifat tafashi, dia tak ada sifat apa ni safid, salah juga. Dia baik bismi rabbik. Okey, seterusnya mira. Okey, mira ra dibaca dengan tafkhim. Tebal tu bahasa Melayu. Bahasa Arab dipanggil tafkhim. Tu ulah ya tu terjemuh. Tafkhim ni tebal bismi ra. Ni ra. Tebal ra ni kita baca dekat mucu kedah. Bismi rabbika ke bismi ra. Hak mana sedap? Hak mana sedap? Tanya hak mana sedap dulu. Bismi ra ke bismi ra? Hak mana? Mucu kedah. Tak mucu. Mucu ke tak baca? Ni sebelah ni kata tak mucu.
Kalau kita duk baca, perasa kadang-kadang orang baca Bismi Rabbi Mirab, tu silap. Kesalahan pada bentuk mulut ni dia panggil kesalahan lahnu khafiyul khafi. Salah ni memang salah kecil sungguh. Hak orang kita duk tekan sangat tu sebenarnya hak bentuk mulut ni dia termasuk kesalahan ni salah sangat kecil. Sebab ra tetap bunyi ra sama je. Cuma dia muncul bentuk mulut muncul ni dia pergi kepada dua keadaan aja. Sama ada ismam ataupun makhraj waw. Ataupun kalau harakat dhammah. Tiga kali. Kalau kita baca bismi rabbika tu dia jadi seakan-akan kita baca seperti ismam. Bismi ra kita akak pakai lidah maka dia jadi tafkhim, jadi tebal. Okey. Kemudian rabbikal ladzi rabbika kita tengok huruf kaf. Huruf kaf ni sifat banyak-banyak yang ada pada dia biasanya disebut oleh guru Quran adalah sifat apa dia tu? Sifat hamas. Sifat mahmusah. Dulu tu dah. Sifat hamas ni rabbika, jangan kita baca rabbika tu salah. Walaupun dia ada hamas sekalipun, tapi tak boleh kita baca dengan terlebih. Rabbika pada dah. Tak boleh rabbika ka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contoh. Tu salah. Salah pada sifat lah. Tak boleh sehingga kan rabbika. Rabbika. Biasa saja. Dia panggil sifat amah sebab tekanan ada pada dia dipanggil sifat syiddah. Baik, kemudian rabbikal ladzi. Okey, allazi. Ni kita tengok dah. Kalimah allazi tu dia ada hamzah wasal. Lepas tu dia ada lam selepas dia. Baca kita dengar tak ada seorang pun baca illazi, tak ada seorang pun baca ullazi. Semua allazi. Kita ambil formula tadi. Apabila ada lam selepas dia, maka dibaca a. Kalau tak ada lam, kena tengok huruf ketiga. Kata ada. Allazi, lam yang bertasydid dipanggil dia alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Sifat yang kita kena jaga sini antaranya adalah sifat tawassut. Ni hamba suka sebut sifat tawassut pada lam. Tapi kalau kita talaki pun biasanya dua sifat yang ditegur. Ada ditegur tentang sifat tawassut, ada ditegur tentang sifat istifal. Istifal ni apabila selepas dia temu dengan huruf yang tebal. Contoh tuan-tuan. Contoh tuan-tuan baca surah Fatihah. Mudah tuan-tuan nampaklah. Kita baca waladha dibaca wala. Waktu kita nak sebut semuanya la tu adalah huruf lam tu sudah bercampur dengan sifat isti'alah. Tapi dia sebut la sama ni rabbikal ladzi. Tidak baca rabbikal ladzi. Ada. Siratal bukan siratal salah. Siratal baru betul. Siratal tu tak tepat. Siratal baru betul. Mana keadaan bunyi bagi huruf lam sifat istifal ataupun dipanggil sifat tawassut yang ada pada dia. Baik, allazi. Okey, kita jumpa pula ni tentang huruf zal. Huruf zal ni memang kena praktik semua. Tiap-tiap kali kalau jumpa memang minta tolong praktik masing-masing. Minta tolong latih masing-masing sebab dia adalah kalimah, adalah huruf yang terdapat pada rukun semaya kita. Tu yang sebenarnya. Ni kita nak baca, mesti baca kita sempurna pada makhraj dia allazi. Kita kena waktu tubik lalu lidah. Lepas ni kita kena waktu tubik lidah. Kita nak baca pada ni. Allazi kena waktu tubik. Lidah dia. Lidah bagi makhraj huruf zal. Baik, kemudian kalimah terakhir zi dibaca dengan mat asli. Kalimah terakhir sekali khalaqa. Dia tak boleh baca khalaqa, bukan khalaqa. Khalaqa.
Dia kha tebal isti'la, la nipis jadi istifal, qa balik jadi isti'la balik. Pakai lidah kita naik turun naik. Kha la qa. Naik mula. Ni itu kita kena praktik. Tak boleh baca khalaqa, khalaqa, bukan khala, khalaqa, khalaqa. Dia. Baik, insya-Allah. Yang akhir sekali itu khalaqa, qalqalah yang ada di akhir dipanggil qalqalah kubra. Kalau sambung tak boleh jadi qalqalah sebab dia hidup. Kalau dia mati, kalau sambung dia jadi surah. Ni apabila berhenti dia termasuk qalqalah kubra. Dan qalqalah surah kubra ni dia lebih kurang. Tak perlu tuan-tuan tambah lah. Jangan tambah khalaqa. Jangan. Tu dia lebih khalaqa. Pasal nak surah sikit pada hak surah. Dok. Dia bunyi dekat-dekat je. Khalaqa. Sama saat kata. Sebabnya berti dia tu dia jadi lebih derah sikit. Nak banding kita sambung. Tu ya. Secara fitrah dah. Tak perlu kita nak tekan-tekan menyebabkan dia jadi salah, cacat pula dalam bacaan kita lah. Baik, sama-sama kita baca tuan-tuan. Insya-Allah antara huruf yang payahnya adalah qalqalah yang ada pada iqa. Mesti kena bunyi qalqalah dia. Kemudian rabbikal ladzi kena ingat lalu. Zal itu kena buat keluar lidah, latih semua. Di malam ni tu latih pula biar jadi. Kemudian tebal nipis tebal. Kha tebal, la nipis, qa tebal balik. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, comel dah tu bunyi tu. Sekali lagi. Comel latih dah. Habis juz 30 ni hebat belakang ke sini. Yang kedua sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq bukan khala, khala, khala. Khalaq. Okey, la tu nipis dah. La sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah, comel belakang tu. Insya-Allah ni. Baik, masuk daripada ayat pertama, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Tu maksud daripada ayat pertama. Dan dari segi tafsirnya insya-Allah kita akan start pada minggu depan kita masuk pada pengajian kitab pula. Kitab tajwid. Kitab tajwid kita berhenti pada muka surat muka surat 153 dia. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 153. Okey. Muka surat 153 berkaitan mad far'i disebabkan sukun. Pada apa ni catat alif ke tu bawah dia. Disebut ada 6 jenis mad yang disebabkan oleh 2 jenis sukun ini. Di bawah ini diberikan gambar rajah, gambaran ataupun gambar rajah tentang mad far'i yang disebabkan sukun. Bagaimana yang kita telah bincang berkaitan dengan sukun ni terbahagi kepada 2, dipanggil sukun arid dengan sukun asli. Sukun arid ni sukun yang baru berlaku. Dia tulis situ sukun yang dibuat. Kalau tuan-tuan nak faham molek nak tulis pun boleh juga, sukun yang baru berlaku. Mati dia tu baru berlaku disebabkan kita berhenti. Dipanggil hukum dia mad arid lisukun dengan mad lin arid lisukun. Makna sininya sukun yang dibuat, ada tafsir dia sebut sini sukun yang dibuat.
Tapi yang kita nak ni, yang kita boleh nampak sikit, sukun yang baru mati. Maksudnya mati yang baru pada keadaan bacaan kita. Sama ada mati bacaan kita ni berlaku di tengah hayat ataupun akhir hayat. Sebab ada kadang-kadang kita tak ada habis hayat kita berhenti dah. Berhenti situ kita tengok. Menyebabkan dia berlaku arid ke ataupun tidak. Yang kedua, sukun asli. Sukun asli ni dia mati semua. Dia panggil sukun asli. Memang sejak asal lagi daripada kalimah Quran turun sampai ke kita hari ni, siapa bila-bila dia berada dalam keadaan mati, maka pecahan dia terbahagi kepada 4 lah. Mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Dia ada 4 situ. Maka berbicara tentang keenam-enam mad yang disebabkan oleh sukun arid dan sukun asli ini meliputi jenis-jenis mad, pengertian setiap satu, contoh-contoh, kadar harakat, hukum mad, tanda-tanda, sebab penamaan dan lain-lain perkara yang berkaitan. Disebut insya-Allah dia akan bincang secara detail. Lepas ni ada sesa dibincang. Malam ni kita ambil lagi perbahasan dia berkaitan dengan sukun arid. Sebab dia sikit tuan-tuan, kita tengok sikit dah. Sukun arid ni bermaksud sukun yang bukan pada asal tetapi dibawa datang dengan sebab tertentu, iaitu disebabkan memberhentikan bacaan. Ada 2 jenis mad yang berlaku kerana sukun arid ketika waqaf, iaitu arid lisukun dengan mad lin arid lisukun. Tapi kita jumpa dengan mad wajib arid lisukun tu gimana tuan? Pernah tak kita jumpa mad wajib arid lisukun, mad badal arid lisukun? Ada kita sebut jujuk tu. Berkaitan dengan arid. Bila boleh berhenti dia ada. Tapi dia tak sebut sini sebab dia kena pada hamzah. Dia akan berlaku pula lepas ni, kita akan bincang jugalah. Dia ada berkaitan dengan bertemu dengan hamzah tu. Maka disebutnya berikut adalah huraian bagi kedua-dua mad ini secara menyeluruh. Mana pengarang kitab ni dia tulis secara terperinci berkaitan dengan pengertian dia, contoh-contoh kadar harakat, hukum ni jadi lagu mana secara detail. InsyaAllah ini perbahasan dia. Kita akan sebut, kita akan bincang sikit-sikit supaya kita boleh faham. Boleh faham secara jelas, secara kemah lah. Sebab kita masuk dalam bab ke-7 dah tuan. Dia duduk, kita duduk muka surat dekat dengan muka surat tengah dah. Tak lama dah nak khatam kita ni insya-Allah. Kita belajar sehingga habis juzuk 30. Habis kita ni insya-Allah kita boleh kenal, boleh faham dan boleh baca Quran dengan lebih baik dan sempurnalah insya-Allah. Jadi sekadar itu sajalah pada malam ni. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا